Ramai orang bangga cakap, aku buat semua sendiri. Dengar macam kuat, tapi realitinya itu antara sebab kenapa kau lambat. So, dalam dunia hari ini, yang menang bukan yang paling penat, tapi yang paling pandai guna leverage. Orang berjaya tak buat semua benda. Dia cari orang yang lebih kuat dalam bidang tertentu dan dia collaborate. Bukan sebab dia lemah, tapi sebab dia faham masa itu mahal. Kau boleh buat semua sendiri. Yes, tapi persoalannya berapa lama kau nak tunggu? Kadang bukan kau tak boleh naik, cuma kau terlalu setia dengan cara lama. So, hari ini jujur sikit dengan diri sendiri. Ego kau yang besar atau impian kau yang lebih penting?